Kenapa jadi macam ni? Sebab banduan jenayah liwat jadi pemimpin. Nak cakap macam mana? Hancur dah. Tapi kita ada peluang nak selamatkan negara ni. Kunci dia pada penyatuan orang Melayu. Dan jangan sokong yang batil. Salah. Tak boleh sokong kalau dia salah. No kompromi. Takkan kau tak nampak? Ni saling kunyit kongkang. Ni contoh depan mata ni. Terang-terang ni mengaku ni. Supply pembekal. Bukan tu saja ni. Saling kongkang masuk dah. Saling kongkang dah masuk. Dia bagi gift. Tenganga budak tu, nampak? Dia bagi gift. Tenganga budak tu. Channel ni. Okey. RM35 lifetime access. Tapi untuk live ni je lah. Kau nak buat harga RM35. Okey. So kalau you all lambat, you guys tak dapat lah guys. Siapa yang cepat, siapa yang dapat. Wow. Yo. Ada video dalam Telegram Sir Azri. Ni bukan fitnah guys. Nak cakap fitnah macam mana? Okey lah. Apa sebab kan nak kena bagi. Guys, budak tu jual jubul pakai Telegram. Ni ke budaya yang kita nak tengok ni. Masa depan anak kita besok. Kau fikirlah. Oh, tak campur lah. Tak campur kepala otak kau. Amal makruf nahi munkar. Tak kena pada anak beranak kau. Kena anak beranak kau. Kau kata, oh tak campur. Besok anak beranak kau. Rupanya anak beranak kau ada jual jubul. Macam mana? Faham tak saya cakap ni? Amal makruf nahi munkar ni. Perjuangan ni. Lawan puak-puak ni. Tapi peperangan ni kita bukanlah nak angkat senjata macam orang Gaza tu. Ni, telefon ni kan. Ni. Senjata kita ni. Bercakap, berjuang. Jangan berhenti. Yelah, dia orang ada kuasa, dia boleh buat. Tapi kita jangan berhentilah. Bijaksana. Ni perjuangan kita semua. Ni dengar pengarah JKK.com. Saya dengar pengarah JKK.com ni sak pelik dah. Sebab tu itu hari yang masa pesta gay tu, ada pegawai kerajaan. Mana dia tuduh? Ni pegawai JKK.com, isak pelik. Apa nak jadi ni siut? Janganlah. Jangan kompromi.